Syah. Syah, tolong pasang. Tak nak. Tolong lah. Nak pasang ni senang gila. Okey, sini sikit. Ini CCTV bukan boleh letak saja, kita juga boleh gantung. Sebab ini holder kita akan sediakan kalau korang beli model yang ada holder. Okey, jom saya tunjuk. Cara pasang dia, dekat sini kita ada bagi tape. Korang boleh add on tape korang lah, double tape. Cabut tape ni, pergi dekat dinding. Okey, pergi dekat dinding, ikat dia. Lekatkan gunakan dia punya gam. Dia kena double tape lah. Lepas tu ini, masukkan kat sini. Nampak? Dah boleh wall bracket. Bestnya kan, untuk wire-wire dia kan. Dekat bracket ni dia ada lubang. Nampak? Dekat sini. Korang boleh tengok ada lubang. Jadi masuk lubang kat sini, nampaklah macam tak ada wire. So siapa yang nak CCTV yang boleh kontrol, boleh cakap, ada alarm, boleh monitor ruang tamu untuk keselamatan anak-anak, anda boleh klik back condenser ataupun join live saya sekarang. Ini robot indoor. Semua tempat boleh guna.